Dan Cik Adli dilahirkan sebagai Donald Frank Cik Adli Jr. pada 29 November 1964 di Kansas City, Missouri, AS. Ialah seorang pelakon, penerbit dan pengarah Amerika. Beliau sangat dihormati kerana persembahannya yang intens, seringkali bersahaja tetapi penuh kuasa, merentasi pelbagai projek filem dan televisyen, daripada drama yang menarik hingga blockbuster utama. Kejaya lakonan Cik Adli bermula pada pertengahan 1980-an dengan penampilan awal di televisyen. Beliau mendapat perhatian kritikal yang meluas untuk peranannya sebagai Mouse Alexander yang ganas dalam Daredevil N.A. Blue Dress, 1995. Kerjasamanya dengan pengarah Steven Soderbergh dalam filem seperti Out of Sight, 1998, Traffic, 2000 dan trilogi Ocean S, 2001-2007, mengukuhkan reputasinya untuk lakonan yang serba boleh dan berimpak. Beliau menerima pencalonan anugerah Akademi untuk pelakon lelaki terbaik atas persembahannya yang berkuasa sebagai pengurus Hotel Paul Rusesabagina dalam drama sejarah Hotel Rwanda, 2004, yang membawa perhatian global kepada genosid Rwanda. Cik Adli juga merupakan penerbit bersama Crash, 2004, yang memenangi anugerah Akademi untuk filem terbaik. Di peringkat global, Cik Adli mungkin paling dikenali secara meluas untuk peranannya sebagai James Rodney War Machine dalam Marvel Cinematic Universe, MCU, peranan yang diambil alihnya dari Iron Man 2, 2010, dan sejak itu telah diulangi dalam pelbagai filem termasuk Avengers, Age of Ultron, Captain America, Civil War, Avengers, Infinity War, Avengers, Endgame, serta siri Disney dan The Falcon and the Winter Soldier dan Armor Wars. Selain lakonannya, Cik Adli juga telah memberi impak besar sebagai pengarah, terutamanya dengan filem biopik Miles Ahead, 2015, dan sebagai penerbit untuk siri TD beliau yang diiktiraf House of Lies, 2012-2016, yang mana beliau turut memenangi anugerah Golden Globe. Beliau adalah seorang aktivis kemanusiaan dan alam sekitar yang bersemangat, mengasaskan bersama Not on Our Watch Project untuk menghentikan kekejaman besar-besaran di seluruh dunia.